Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my channel. So, kepada korang yang tidak mengenali aku, nama aku Nadia Kais, juga boleh panggil Nadia. Seperti yang korang baca di title dan juga thumbnail, hari ini aku akan buat jump scare reaction part 2. So, untuk video kali ini aku akan buat reaction random untuk video reaction jump scare di TikTok. Yang aku tengok sekarang ni kat FYP. Sekarang ni jom kita tengok sama-sama. Jom kita tengok lah. Okay. Aku rasa dia makin mendekat. Tak ada. Tak ada. Boleh tak aku nak mencarut? Weh, korang sumpah terkejut aku weh. Dia 2 kali buka tak ada. Aku dah perasan macam kejap lagi dia ada ni. Dia bagi macam tu je weh. Ya Allah. Terkejut aku. Next video. Okay. Budak tu nampak apa? Ya Allah, itu aku. Cepat. Kan buat sakit jantung, betul tak? Okay, next. Okay, I nampak you. Okay. Nak pergi mana? Okay. Aku rasa dia dah masuk rumah dah ni. Bawah katil? Tak ada. Dia bagi macam tu juga. Aku tak tahulah, aku nak rasa aku memang nak tengok video ni, tapi aku pula yang takut kan. So dia macam dia terus bagi weh, dia terus bagi. Dia tak bagi aku bernafas dulu. Risau. Okay, next. Okay. Annabelle. Oh, dia macam dia bukan jump scare lah, dia macam AI macam tu lah. Oh, okay, faham. Dia macam just macam tu je lah. Dia macam penampakan budak kecil ni. Gitu. Dia cuma comel je tapi menyeramkan lah juga kalau malam-malam dek. Next. Weh, Cocomelon pun ada jump scare, aku risau weh. Cuma comel macam ni pun ada jump scare ni. Weh, aku tak pause kan, bukan data. Dia bukan data aku. Okay. Kita kena nyanyi sekali ke apa ni? Oh, so tu je lah jump scare dia. Dia jump scare versi kanak-kanak. Okay, faham. Dia tak sesuai untuk dewasa sebab terlalu comel. Okay, next. Annabelle. Oh, kiranya dia macam jump scare yang dekat. Dia tak terkejut yang makin kau dekat. Begitu. Dia ni guna AI ni aku rasa. Annabelle tadi. Dia dekat. Weh, gigi kau tak basuh pun ni. Betul gigi kau ni weh. Kalau kau iya pun hantu, kosok lah gigi tu sikit. Kuning sangat ni gigi. Tak takut. Next. Oh, dia macam tu je. Dia macam Assalamualaikum nek. Assalamualaikum cu. Nenek datang ni. Begitu. Dia macam bagi salah perkenalan gitu. Okay, next. Ni aku rasa macam kau faham dah. Dia jump scare apa tau? Dia, korang tahu tak permainan yang kita masuk, yang lanon tu, yang masukkan pedang kecil dalam tempayan tu? So
Cuk, 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 cuk. Kalau salah masuk dia meloncat kan lanun tu. Dia macam tu aku rasa. Aku rasa anjing ni akan menyalak ni game dia. Okay, dia tekan-tekan. Oh, ya Allah! Aku sambung balik. Kita tengok lagi sekali Weh, anjing tu keluar muka orang weh. Ke dia orang edit ni? Takkanlah keluar muka orang macam tu. Kau tengok edit kan? Okay, next. Lambatnya jam scare 10 saat. Tak kelakar comel. Tak kelakar pula. Tak seram, comel gitu. The Smurf. Dia tak ada jump scare. Dia macam kau menunggu 10 saat kan. Gitu. Next. Weh, kenapa makin dekat makin menyeringai aku tengok senyuman dia ni. Dia macam mulut dia makin besar weh. Seram. Kalau aku mimpi benda ni weh, aku tak boleh tidur malam tengok benda macam ni. Korang rasa macam tu juga tak? Dia macam seram kan? Okay, next. Ya, aku tu suka lah dia pergi sana sini. Dia macam pergi sana tiba-tiba ada hantu. Aku terkejut. Nampak tak? Hati-hati basuh baju lewat malam. Kenapa ni? Ada hantu ke? Tak. Kalau dah siang kerja, bilanya nak basuh baju? Malam-malam lah kan? Aku pun kerja, malam-malam baru basuh baju. Dah aku balik kerja. Petang tu siap-siap nak kemas-kemas, nak rehat-rehat dulu. Malam lah baru basuh baju. Tak macam mana? Hantu pun keluar malam. Keluar lah siang-siang. Nanti aku kerja kau keluar lah. Malam tu kau rehat lah pula. Bagi aku rehat. Kan? Ni tak? Tak faham lah aku. Apa pula yang muncul ni? Macam bunyi kuak, nitik. Bunyi katak. Ringtone dia ke? Oh, ringtone bunyi katak. Ada benda ke tadi dekat tingkap dia? Kau laki cepat. Dikunci ke apa pintu tu? Alah, siannya. Terkunci pula. Mana si Akif tadi? Tak ada dah. Aku risau kalau senyap macam ni. Nak terjun ke? Nak lari pintu kunci pula. Tak, masalahnya benda tu muncul.
Okay. Oh, dia dekat balcony luar. Weh! Kenapa? Tak boleh buka pula. Nanti aku bilang. Kita turun. Tapi jelas tadi kau tak dengar. Aku panggil kau. Aku panggil kau banyak kali, Zee. Okay. Kau abang Aidil. Cakap dia untuk jumpa kita kat bawah dia. Tapi macam Akif. Siapa yang dalam lift dengan dia tadi? Sudah. Kira tadi yang ikut dia tu hantu yang dia tengok dia kat luar tadi. Itu. Jump scare sangat weh. So itu sajalah jump scare yang aku tengok pada kali ini. Memang sangat mengejutkan. Tanpa dijangka, keseraman dia sangat menyentuh hati aku, jiwa aku. Dan so kepada korang, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Aku pun menggigil weh. Terima kasih banyak-banyak korang. Dan minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Aku tak mencarut pun tadi. Aku just terkejut je. Okay. Jumpa nanti Bye-bye.